Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada grup 9. Kami akan menerangkan mengenai projek akhir bagi subjek reka bentuk digital yang bertajuk Happy Number. Happy Number ialah sebuah permainan pendidikan yang direka khas untuk membantu kanak-kanak mengenal nombor dan belajar mengira melalui aktiviti yang menyeronokkan serta interaktif. Seterusnya ialah ahli kumpulan kami yang terlibat dalam pembangunan projek Happy Number yang diperkenalkan dalam slide ini, iaitu Zulaika binti Abdullah, Syarifah Hasmira binti Talib, Nurin Amirah binti Jafar, dan saya sendiri Razlan bin Bantilan, Muhammad Danish bin Haslizam, dan Zulhilmi bin Muhammad Tamizid. Hai, Assalamualaikum. Game ni dibuat kerana kanak-kanak prasekolah sering menghadapi kesukaran mempelajari operasi tambah asas kerana kaedah pembelajaran yang terlalu bergantung pada nombor dan teks. Pada usia ini, mereka lebih mudah memahami konsep melalui elemen visual seperti gambar, warna, animasi dan aktiviti interaktif. Kekurangan elemen tersebut menyebabkan kanak-kanak cepat bosan, hilang fokus dan kurang berminat untuk belajar matematik. Bagi mengatasi masalah ini, aplikasi Happy Number yang dibangunkan oleh kami sebagai permainan pembelajaran interaktif untuk kanak-kanak berumur 5 hingga 7 tahun. Aplikasi ini menggunakan objek visual yang menarik serta membahagikan tahap permainan kepada easy, medium dan hard mengikut perkembangan pengguna. Reka bentuk antarmuka yang ceria, mesra, kanak-kanak dan mudah digunakan membantu meningkatkan minat serta motivasi mereka untuk belajar. Melalui konsep belajar sambil bermain, aplikasi ini dapat membantu kanak-kanak mengenal nombor, meningkatkan kemahiran mengira, mengukuhkan keyakinan diri dan menjadikan pembelajaran matematik lebih menyeronokkan serta berkesan. Okey, sekarang saya akan menerangkan objektif projek kami iaitu aplikasi Happy Number. Okey, objektif pertama ialah membangunkan aplikasi permainan pendidikan Happy Numbers untuk membantu kanak-kanak prasekolah bagi memahami konsep penambahan nombor melalui elemen visual dan aktiviti yang interaktif. Okey, dengan cara ini pembelajaran menjadi lebih seronok. Okey, objektif kedua ialah menilai keberkesanan aplikasi dalam meningkatkan pemahaman kanak-kanak terhadap matematik asas. Kami ingin lihat sama ada aplikasi ni dapat membantu mereka belajar dengan lebih mudah dan berkesan. Okey, objektif ketiga adalah untuk meningkatkan fokus dan minat terhadap pembelajaran matematik melalui pendekatan gamifikasi serta penggunaan permainan, iaitu dengan adanya ganjaran dan cabaran menjadikan games lebih menarik perhatian mereka dan untuk mereka terus belajar. Okey, kesimpulannya ketiga-tiga objektif ini bertujuan untuk menghasilkan aplikasi yang bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga berkesan dalam membantu kanak-kanak menguasai kemahiran asas matematik. Seterusnya ialah proses design thinking. Untuk peringkat empati, kami menjalankan soal selidik dan pemerhatian terhadap ibu bapa, guru prasekolah dan serta kanak-kanak. Tujuannya adalah untuk memahami kesukaran mereka dalam mempelajari nombor dan matematik asas. Hasil kajian menunjukkan bahawa kanak-kanak lebih mudah belajar melalui permainan interaktif, animasi berwarna-warni, audio, serta sistem ganjaran yang menyeronokkan. Untuk penentuan masalah, daripada maklum balas yang diperoleh, kami mengenal pasti masalah utama iaitu kanak-kanak kurang berminat belajar nombor menggunakan kaedah tradisional kerana ia kurang interaktif dan kurang menyeronokkan. Oleh itu, persoalan reka bentuk kami ialah bagaimana kita boleh membangunkan aplikasi pembelajaran nombor yang menyeronokkan, interaktif dan mudah digunakan oleh kanak-kanak. Untuk idea, pada peringkat idea, kami menjana pelbagai cadangan seperti permainan mengenal nombor, aktiviti mengira, kuis interaktif, sistem ganjaran seperti bintang atau lencana, serta animasi dan kesan bunyi yang menarik. Idea-idea ini turut dibincangkan bersama guru dan ibu bapa sebelum pembangunan aplikasi dijalankan. Seterusnya, pada peringkat prototipe, kami menghasilkan reka bentuk aplikasi menggunakan Figma.
Prototipe ini merangkumi skrin utama, pembelajaran nombor permainan, kuis dan paparan. Ganjaran dengan tema ceria serta navigasi yang mudah dipahami oleh kanak-kanak. Akhir sekali, kami menjalankan ujian kebolehgunaan bersama kanak-kanak, ibu bapa dan guru untuk menilai tahap kefahaman, kemudahan penggunaan dan keseronokan aplikasi. Maklum balas yang diterima digunakan untuk menambah baik fungsi, kandungan dan reka bentuk aplikasi. Secara keseluruhannya, proses design thinking membantu kami memahami keperluan pengguna dan menghasilkan aplikasi pembelajaran nombor yang lebih interaktif, menyeronokkan dan sesuai untuk kanak-kanak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sharifah Semula binti Talib dan nama matrik saya ialah C24A1826. Hari ini saya akan menerangkan mengenai user persona bagi aplikasi yang sedang kami cipta, iaitu Happy Numbers. Persona kami ialah Ali, iaitu seorang murid tahun 3 yang berumur 9 tahun dan tinggal di Shah Alam, Selangor. Ali merupakan seorang pelajar sekolah rendah yang rajin dan mempunyai keinginan untuk belajar. Tetapi, Ali menghadapi kesukaran dalam mempelajari operasi tambah asas kerana terlalu bergantung kepada nombor dan teks. Dia sering mengambil masa yang lama untuk menjawab soalan, kurang yakin dengan jawapannya dan akhirnya mula berasa hilang minat terhadap subjek matematik. Antara masalah utama yang dihadapi oleh Ali ialah bergantung kepada nombor dan teks sahaja ketika belajar, lambat memahami konsep penambahbaikan, kurang yakin untuk membuat keputusan dan mudah hilang fokus semasa belajar. Bagi mengatasi masalah tersebut, Ali memerlukan kaedah pembelajaran yang lebih visual dan interaktif. Selain itu, beliau memerlukan maklum balas segera apabila menjawab soalan supaya dapat memahami kesilapan dengan lebih cepat serta belajar tanpa terlalu bergantung kepada teks. Matlamat Ali adalah untuk memahami konsep penambahan dengan lebih mudah, menjawab soalan dengan lebih cepat dan tepat, meningkatkan keyakinan diri serta menjadikan pembelajaran matematik lebih menyeronokkan. Oleh itu, kami mencadangkan aplikasi Happy Numbers sebagai penyelesaian. Aplikasi ini menggunakan elemen visual seperti gambar dan objek, aktiviti berbentuk permainan, maklum balas segera serta pembelajaran mengikut tahap kesukaran. Pendekatan ini membantu kanak-kanak memahami konsep tambah dengan cara lebih menarik dan mudah dipahami. Hasil yang dijangkakan ialah Ali akan lebih mudah memahami konsep penambahan, menjadi lebih yakin ketika menjawab soalan, mampu memberikan jawapan yang lebih tepat dan pantas, serta lebih berminat untuk terus belajar matematik. Kesimpulannya, persona Ali membantu kami memahami keperluan pengguna sasaran dan memastikan aplikasi Happy Numbers direka mengikut masalah, keperluan dan matlamat sebenar kanak-kanak sekolah rendah. Seterusnya ialah Empathy Map. Empathy Map ini dibina untuk memahami dengan lebih mendalam pemikiran, perasaan dan tingkah laku pengguna sasaran kami, iaitu kanak-kanak sekolah rendah yang sedang belajar operasi tambah asas. Pertama, pada bahagian says atau apa yang pengguna katakan, antara perkara yang sering diungkapkan ialah seronok kalau belajar macam dalam game. Saya suka kalau ada gambar comel dan saya tak nak soalan susah sangat. Ini menunjukkan bahawa kanak-kanak lebih tertarik kepada pembelajaran yang menyeronokkan, interaktif dan mudah difahami. Seterusnya ialah bahagian things atau apa yang difikirkan oleh pengguna. Mereka sering berfikir, macam mana nak kira semua ni? Kalau salah, macam mana? Dan bestnya kalau boleh menang banyak bintang. Ini menunjukkan mereka risau melakukan kesilapan, tetapi pada masa yang sama sangat bermotivasi apabila diberikan ganjaran seperti bintang. Pada bahagian feels atau perasaan pengguna, mereka berasa teruja apabila belajar melalui permainan, tetapi mudah tertekan jika soalan terlalu sukar. Mereka juga berasa gembira apabila berjaya menjawab soalan dengan betul dan memperoleh ganjaran seperti bintang. Akhir sekali ialah bahagian does atau tindakan pengguna.
Pengguna akan menekan butang Start untuk memulakan permainan, mengira objek visual yang dipaparkan di skrin, menekan jawapan yang betul untuk menyelesaikan cabaran dan mengulang semula sesuatu tahap bagi meningkatkan kemahiran mengira. Kesimpulannya, Empathy Map ini membantu kami memahami keperluan emosi dan tingkah laku pengguna. Berdasarkan maklumat ini, aplikasi Happy Numbers direka dengan elemen visual yang menarik, konsep permainan serta sistem ganjaran bagi menjadikan pembelajaran operasi tambah lebih mudah, menyeronokkan dan meningkatkan keyakinan kanak-kanak. Baiklah, seterusnya ialah user scenario yang menerangkan perjalanan pengguna sebelum dan selepas menggunakan aplikasi Happy Numbers. Pada bahagian sebelum mempunyai aplikasi, Ali cuba menyelesaikan soalan tambah hanya menggunakan nombor dan teks. Namun, dia menjadi keliru kerana perlu membaca dan mengira berulang kali. Ali hanya menghafal langkah penyelesaian tanpa benar-benar memahami konsep penambahan. Akibatnya, dia sering melakukan kesilapan, kurang yakin dengan jawapannya dan akhirnya hilang minat kerana menganggap matematik, terutamanya operasi tambah, adalah sesuatu yang sukar. Selepas memperkenalkan aplikasi Happy Numbers, situasi Ali mula berubah. Pada mulanya, Ali berasa teruja untuk mencuba aplikasi tersebut. Dia belajar melalui kaedah visual dan interaktif menggunakan gambar objek, jadi dia tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada nombor dan teks. Seterusnya, Ali mula memahami konsep penambahan dengan lebih mudah melalui aktiviti yang menyeronokkan. Dengan latihan yang berterusan serta maklum balas segera daripada aplikasi, dia menjadi lebih yakin dan mampu menjawab soalan dengan lebih tepat dan pantas. Akhir sekali, Ali mula menikmati proses pembelajaran matematik. Dia lebih berminat untuk belajar, lebih mahir dalam kemahiran penambahan asas dan berasa seronok setiap kali menggunakan aplikasi Happy Numbers. Kesimpulannya, user senario ini menunjukkan bagaimana aplikasi Happy Numbers dapat mengubah pengalaman pembelajaran daripada sesuatu yang membingungkan dan membosankan kepada pengalaman yang lebih menyeronokkan, interaktif dan berkesan. Untuk bahagian problem statement pula, pembelajaran matematik asas dalam kalangan kanak-kanak prasekolah masih menjadi cabaran kerana mereka sukar memahami konsep penambahan melalui kaedah yang hanya menggunakan teks dan nombor. Pada usia ini, kanak-kanak lebih mudah belajar menggunakan elemen visual, warna dan aktiviti interaktif. Namun, masih terdapat aplikasi pembelajaran yang kurang menarik menyebabkan kanak-kanak cepat bosan, hilang fokus dan kurang berminat untuk belajar. Selain itu, kebanyakan aplikasi pembelajaran matematik mempunyai antarmuka yang kurang mesra kanak-kanak, penggunaan teks yang terlalu banyak serta aktiviti yang kurang interaktif. Keadaan ini menyukarkan mereka memahami konsep penambahan secara visual dan mengurangkan keberkesanan pembelajaran. Oleh itu, terdapat keperluan untuk membangunkan aplikasi permainan pendidikan Happy Number yang menggabungkan elemen pembelajaran dan permainan melalui pendekatan gamifikasi. Aplikasi ini menggunakan objek visual, warna yang ceria, watak mesra kanak-kanak serta tahap permainan mengikut kesukaran bagi membantu kanak-kanak memahami konsep penambahan dengan lebih mudah dan menyeronokkan. Dari perspektif Human Computer Interactive iaitu HCI, aplikasi ini menekankan reka bentuk antarmuka yang ringkas, butang yang mudah digunakan serta maklum balas visual yang jelas. Pendekatan ini dapat meningkatkan pengalaman pengguna, memudahkan interaksi dan membantu kanak-kanak belajar dengan lebih berkesan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zulaika binti Abdullah, Studio 4 2017. Jadi saya akan sambung untuk bahagian ini. Untuk bahagian ini ialah moodboard. Moodboard ini dijadikan sebagai sumber inspirasi sebelum kami mula mereka bentuk aplikasi Happy Numbers. Kami mengumpulkan beberapa contoh aplikasi pembelajaran matematik untuk melihat bagaimana penggunaan warna, tipografi, watak dan susun atur yang sesuai untuk kanak-kanak. Daripada moodboard ini, kami dapati bahawa warna-warna yang ceria, ikon yang ringkas dan karakter kartun dapat menarik perhatian kanak-kanak serta menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan. Selepas membuat analisis daripada moodboard awal,
kami menghasilkan final moodboard sebagai rujukan utama semasa mereka bentuk aplikasi. Jadi, final moodboard ini menunjukkan identiti visual yang akan digunakan seperti pemilihan warna pesta yang ceria, penggunaan karakter haiwan sebagai maskot, ikon yang mudah difahami dan reka bentuk antara muka yang mesra kanak-kanak. Konsep ini dipilih supaya aplikasi kelihatan lebih menarik dan sesuai digunakan oleh kanak-kanak berumur 6 hingga 10 tahun. Okey, game konsep. Okey, objektif pembelajaran dapat meningkatkan kemahiran kanak-kanak mengira dalam operasi tambah melalui permainan video. Okey, konsep permainan pendidikan yang berkonsepkan pembelajaran interaktif secara visual. Okey, permainan ini dapat membantu kanak-kanak belajar operasi tambah melalui penggunaan gambar, objek dan aktiviti yang membuatkan mereka seronok. Okey, seterusnya wireframe. Okey, wireframe ini menunjukkan aliran asas aplikasi Happy Numbers. Okey, bermula daripada splash screen, home screen, pemilihan kategori, aktiviti quiz dan result screen. Okey, reka bentuk yang ringkas ini dapat memudahkan kanak-kanak berumur 6 hingga 10 menggunakan aplikasi dengan mudah. Seterusnya ialah accessibility ataupun keboleh aksesan. Objektif ciri ini adalah untuk memastikan aplikasi mudah digunakan oleh semua pengguna termasuk kanak-kanak mereka yang mempunyai keperluan khas, iaitu orang berpendidikan khas. Okey, yang pertama, butang bersaiz besar. Kami menggunakan butang yang lebih besar supaya pengguna lebih mudah menekan butang dengan tepat, terutamanya pada skrin telefon. Okey, warna yang terang dan kontras. Kami memilih warna yang mempunyai kontras tinggi supaya teks dan ikon lebih jelas serta mudah dibaca. Okey, audio sebutan. Aplikasi menyediakan fungsi audio yang menyebut setiap perkataan. Ini dapat membantu kanak-kanak belajar membaca dan pengguna dapat mengelakkan daripada kesukaran membaca. Okey, arahan yang ringkas dan jelas. Semua arahan ditulis menggunakan bahasa yang mudah difaham supaya pengguna tidak keliru semasa menggunakan aplikasi. Yang kelima, antara muka yang konsisten. Susun atau setiap halaman dikekalkan sama agar pengguna mudah membiasakan diri dan boleh menavigasi aplikasi dengan lebih cepat. Slide ini menunjukkan user flow ataupun perjalanan pengguna semasa menggunakan aplikasi. Apabila aplikasi dibuka, pengguna akan masuk ke loading screen sebelum ke menu utama. Baiklah, di menu utama, pengguna boleh memilih beberapa pilihan seperti how to play, achievement, play ataupun settings. Jika memilih play, pengguna akan memilih tahap kesukaan sama ada easy, medium atau hard. Selepas itu, permainan akan bermula. Jika jawapan yang diberikan betul, pengguna akan meneruskan ke soalan yang seterusnya. Jika salah, pengguna boleh mencuba semula sehingga berjaya. Seterusnya ialah prototype. Slide ini menunjukkan prototype aplikasi yang telah kami hasilkan menggunakan Figma. Prototype ini dibangunkan bagi memberi gambaran awal tentang reka bentuk, susun atur, dan fungsi utama aplikasi sebelum ia dibangunkan sepenuhnya. Antara paparan yang terdapat dalam prototype ini ialah skrin utama, modul pembelajaran, permainan interaktif, kuis, sistem ganjaran, serta halaman tetapan. Setiap skrin direka dengan menggunakan warna-warna ceria, ilustrasi yang mesra kanak-kanak, dan navigasi yang mudah supaya pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan selesa. Kami juga meletakkan kod QR yang boleh diimbas untuk mengakses dan mencuba prototype ini secara terus. Melalui prototype ini kami dapat
kami dapat menguji aliran pengguna aplikasi serta mendapatkan maklum balas daripada pengguna bagi menambah baik reka bentuk dan fungsi aplikasi sebelum proses pembangunan sebenar dijalankan. Ini merupakan aplikasi yang kami buat iaitu Happy Numbers, dan pada pertama kali kami tekan start and then how to play dulu. Lepas tu achievement, di mana terdapat pelbagai achievement kita telah lalui, dan juga bahagian setting juga kami telah sediakan untuk setting pada bahagian lagu dan sound. Lepas tu kita boleh tekan play untuk meneruskan pilih level. Ada 3 level, easy, medium dan hard, dan hard masih kita kunci. Di bahagian easy, dia permulaannya adalah memperkenalkan diri, and then dia akan membuat operasi tambah, dan sekiranya jawapan itu salah, dia akan pop up di mana dia memberitahu yang jawapan kita itu salah, dan dia suruh untuk kita cuba lagi sehingga kita mendapat jawapan yang betul. Sekiranya jawapan itu betul, dia akan pop up okey untuk ke next level. Jadi seterusnya pun sama. Untuk bahagian easy, prototype ni kami membuat 2 soalan sahaja untuk prototype awal. Jadinya selepas habis level easy, diorang boleh pergi ke map untuk pergi ke level seterusnya iaitu medium. Sama juga konsepnya, iaitu mereka menekan jawapan mengikut kiraan mereka. Sekiranya jawapan itu salah, mereka akan ke page yang mengatakan jawapan itu salah dan suruh mereka untuk try again. Jadi sekiranya diorang dapat jawapan yang betul, dia akan kembali kepada map lah untuk buka level hard yang terkunci. Itu saja video prototype kami. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya pada bahagian user testing and feedback. Di sini kami telah membuat kajian terhadap 14 responden, di mana pelbagai umur yang kami telah membuat soal selidik, iaitu antaranya adalah kanak-kanak, ibu bapa dan juga para guru. Di sini terdapat 14 responden, di mana lelaki 64% dan 36% daripada jantina perempuan. Jadi persoalan yang kami adakan adalah adakah aplikasi Happy Number mudah digunakan, dan jawapan mereka adalah 64% sangat mudah, senang difahami, dan ada juga 21% sederhana untuk memahami, dan 14% di mana mudah untuk digunakan. Dan seterusnya, selepas menggunakan aplikasi ini, sejauh mana anda memahami konsep operasi tambah asas. Di sini 75% yang sangat faham, dan di mana 14% dan 7% di bahagian faham dan sederhana. Jadi aplikasi yang kami buat ni mudah untuk difahami dan senang digunakan. Seterusnya adalah reka bentuk aplikasi. Adakah reka bentuk aplikasi, warna, ikon dan animasi menarik perhatian anda? Di sini mereka mengatakan bahawa reka bentuk aplikasi yang kami hasilkan ni agak menarik, iaitu 71% yang setuju dengan aplikasi yang kami cipta ni menarik, dan 28% menjawab sederhana. Seterusnya, selepas menggunakan aplikasi ini, sejauh mana anda memahami konsep operasi tambah asas? Hal ini mendapat responden bahawa 78% mereka sangat memahami cara menggunakan aplikasi ini, dan diorang memahami konsep penggunaan aplikasi tersebut. Soalan seterusnya, bahagian manakah yang paling anda sukai dalam aplikasi Happy Number? Di sini ramai yang mengatakan semua menarik, majoriti, iaitu 42%, dan 14% mereka mengatakan permainan matematik yang paling menarik, dan 28% mereka mengatakan animasi dan grafik itu menarik dan cantik. Di mana ada lagi satu, 14% mereka mengatakan warna dan antara muka itu sangat menarik. Di mana kami telah mengcombinkan semua yang terbaik untuk menghasilkan satu aplikasi. Soalan seterusnya adalah, adakah anda akan mengesyorkan aplikasi Happy Number kepada rakan atau guru untuk tujuan pembelajaran?
Di sini 14 responden telah membuat keputusan sendiri, di mana 92% menjawab ya dan 7% menjawab tidak. Di sini mungkin ada kekurangan daripada pihak kami, jadi kami terpaksa untuk penambahbaikan dan melakukan proses selepas diinterview. Suggestion based on user experience. Di sini kami menanyakan soalan kepada responden bahawasanya apakah cadangan yang mereka mahu untuk ditambah baik di dalam aplikasi Happy Numbers yang kami hasilkan ini. Jadi di sini terdapat 14 responden dan jawapan yang berlainan, di mana jawapannya adalah boleh ditambah lagi, semudah okey, soalan mencabar sedikit, tambah lagi banyak tahap, dan banyakkan tahap kesukaran. Maksudnya mereka ingin kami menghasilkan tahap yang berbeza mengikut had umur, dan sekiranya mereka telah menghabiskan semua soalan, jadi mereka mahukan lagi untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi seterusnya kami juga ada menanyakan kepada responden di mana jika mereka diberikan peluang menjadi pereka aplikasi Happy Number selama sehari, apakah satu perkara yang anda akan tambah atau ubah supaya aplikasi ini menjadi lebih menyeronokkan dan menarik. Jadi di sini juga keseluruhannya ramai yang mengatakan banyakkan design. Jadi kami akan melakukan proses penambahbaikan selepas ini, dan kebanyakannya menjawab game lebih mencabar, lagu menambahkan lagu yang lebih menarik, menambahkan animation, mengatakan mengekalkan apa yang ada dan cuba untuk tambah baik daripada segi lain. Jadi itu sahaja daripada user testing and feedback. Akhir sekali, conclusion. Kesimpulannya, aplikasi ini dibangunkan untuk membantu kanak-kanak memahirkan diri dalam pembelajaran matematik, iaitu dalam operasi tambah. Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu kanak-kanak sedikit sebanyak dalam pembelajaran. Selain itu, di era kini merupakan era gadget, iaitu semua perkara melibatkan gadget. Pembelajaran melalui gadget telah mengikut peredaran zaman kinilah. Oleh itu, ibu bapa kurang risau kerana anak-anak mereka hanya menggunakan gadget untuk keseronokan tanpa pelajaran. Dengan adanya permainan video ini, kanak-kanak dapat selarikan keseronokan dan pembelajaran. Itu sahaja dari saya.